Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Petikan diambil daripada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. Tangkap layar ini bukan rekaan dan bukan manipulasi. Ia adalah rekod laporan media arus perdana yang pernah diterbitkan ketika isu pengeluaran KWSP dibangkitkan atas alasan rakyat terdesak. Ketika berada di Blok Pembangkang, desakan supaya pengeluaran KWSP dibenarkan dibuat disuarakan secara terbuka dengan naratif bahawa kerajaan gagal membantu rakyat yang sedang terhimpit. Alasan ketika itu jelas, tekanan hidup dan keperluan mendesak rakyat. Hari ini apabila berada dalam kapasiti kerajaan, pendekatan yang diambil berbeza. Penekanan diberikan kepada perlindungan simpanan jangka panjang dan kestabilan fiskal negara. Rakyat berhak bertanya, adakah tekanan hidup rakyat sudah benar-benar selesai? Atau yang berubah hanyalah kedudukan politik dan tanggungjawab kuasa? Isu ini bukan tentang menyerang individu atau mempolitikkan keadaan. Ini soal konsistensi dasar dan kredibiliti kepimpinan. Jika dahulu alasan rakyat terdesak menjadi asas kepada desakan terbuka, maka hari ini suara pecarum masih bergelut juga wajar dinilai dengan pertimbangan yang sama, adil dan berimbang. Ramai pecarum yang menghubungi kami bukan meminta untuk berbelanja mewah. Mereka menyuarakan keperluan untuk bertahan, membayar komitmen asas kos rawatan, pendidikan anak dan keperluan harian yang semakin meningkat. Dasar boleh berubah mengikut keadaan ekonomi. Namun prinsip kepekaan terhadap denyut nadi rakyat tidak seharusnya berubah mengikut kedudukan politik. Dalam sistem demokrasi, rakyat bukan sekadar pemerhati. Mereka adalah penentu arah. Kingmaker sebenar yang menilai bukan hanya janji, tetapi konsistensi dan keberanian mempertahankan prinsip ketika berkuasa. Azmi Muhammad Tahir, Presiden PGIRM.